Assalamualaikum. Luka dia dah kering betul dah. Dah kering betul dah. Hari ni kita tak bubuh ubat. Tak bubuh ubat, dah kering betul dah. Dah pakai merah dah. Cuma kita nak kena sembuh juga ni. Nak kena sembuh juga ni. Mati dia Alhamdulillah. Kita masuk hari yang ke 5, Alhamdulillah. 5-6 10 kali semburan. Mata Bobby Eye Care, Alhamdulillah. Tu belakang tu kita nak kena sembuh, nak kena ambil. Lepas tu kita nak kena tengok lembu tu. Dia dah ada berang belah sana dah. Okey. Yang aku pelik sangat ni apa benda? Kita tak ada cerita pun dalam media masa. Yang satu orang ni yang bercerita ni, yang dia tahu pasal kita ni. Yang budak Indonesia ni. Yang kejadian apa benda? Dekat Sungai Isak ni bersama dengan Hamid Andani pasal duit kedai aku apa benda ni. Aku nak tanya siapa dia lelaki ni dengan Hamid ni. Yang dia buat cerita apa benda tu. Itu selama ni aku biar je. Aku tak sendiri pun tak tahu dengan budak Fika ni. Kan? Dia kata budak Jah pula dekat kedai tu. Kau tahu tak budak Fika ni dekat Sungai Isak tu kereta motor aku sejak daripada tu. Jadi masalah pada kehidupan aku. Masalahnya Fika ni siapa? Yelah dia khabar bini aku. Kan? Kenapa pula dengan kereta motor aku? Aku tuntut kepada pihak Polri dengan PDRM yang pasal duit 7 miliar tu. 7 miliar hak masuk. Lepas pada tu ada anggota polis. Ada pasukan Kopassus yang rekrut yang duduk dengan aku dekat Pulau Sebatik kat situ. Dia kata abang polis kan? Ya saya polis. Alhamdulillah. Kenapa? Ini pasal satu perempuan ni. Aku tak ingat. Aku minta maaf. Aku cedera paruh. Yang perempuan ni kenapa pula? Kau faham tak? Yang duduk bercerita dalam media sosial malam-malam ni sambil-sambil dia mengaji. Kenapa? Dia nak manipulate apa? Hari tu dia mari ke sini. Dia nak jual lembu. Dengan budak lelaki yang dekat Berada Kedah. Lepas tu sekali lagi dia nak mari budak Indonesia tu nak mari jual lembu aku. Yang lembu dekat sana kena jual dengan Abdul Hamid Andani. Jadi kenapa? Boleh tak minta pihak Polri ni, pihak kepolisian Indonesia ni siasat latar belakang budak lelaki dengan perempuan ni. Kenapa pula dengan saya? Kenapa pula aktiviti dia nampak pelik sangat. Dan duit tu daripada akaun bank saya kosong. Ada transaksi yang meragukan budak Fika ni.